Pada tahun 2023, ketika harga emas mencecah 300 untuk 1 gram, ramai yang kata harga emas mahal. Ada sesetengah penyimpan emas tarik handbrake, tidak lagi simpan emas dengan alasan harga emas terlalu mahal pada waktu tersebut. Hari ini tuan-puan, tahun 2025, harga untuk RM300 per gram telah menjadi sejarah dan ianya telah dianggap murah pada hari ini. Kini tuan-puan, harga emas kembali mencecah ke paras tertinggi dalam sejarah, iaitu melebihi RM600 untuk 1 gram. Mungkin perkara yang kita rasa tak logik pada masa dulu. Pesan daripada mentor saya, apa yang penting dalam tabungan emas adalah berapa gram yang kita dah ada, bukannya berapa harga emas yang kita beli. Okey, penyimpan emas yang sering tengok harga turun, harga naik, emosinya dia akan terganggu. Akhirnya gram emas dia tak akan bertambah sebab dia akan fikir harga emas mahal, rugi beli. Padahal tuan-puan kena fokus berapa banyak gram yang tuan-puan dah kumpul. Okey, berapa pun harga emas ni tuan-puan, beli saja asalkan untuk tujuan simpanan 2 tahunan ke atas, iaitu simpanan jangka masa panjang. Kalau nak tunggu harga murah sampai bila-bila pun tuan-puan tak akan dapat harga murah tu. Sebab tak pernah ada mana-mana zaman emas ni dia anggap harga yang murah kecuali dah jadi sejarah. Okey, so jangan lepaskan peluang untuk menabung bermula pada hari ini. Tuan-puan yang belum lagi ada akaun emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh isi beg biru untuk saya bantu daftarkan akaun secara percuma dan dapat bimbingan percuma juga daripada saya.